sebarang isu berbangkit pada masa hadapan. Lagi klik tajuk berita. This is the view. Okay. That's fine. Kita dah sampai Batam. Sekarang cuaca sangat panas. And we are waiting the bus. Okay. Kepanasan sekarang. We are arrived at another jetty untuk pergi Tanjung Pinang pula. This is the view. So kita orang akan naik speedboat. I don't know which one is speedboat. I think that one. Yang itu ferry. Yang itu baru speedboat kot. I don't know. So sekarang kita dekat Danau Biru, dekat Bintang. So inilah gurun pasir dia. Yang bayar 20.000 5.000. Nanti hantar balik sampai sini. Kita kuda. Dari drop di mana? So right now kita dekat macam kita dekat I don't know what it's called. Dia macam setulang dekat Johor. And kita beli tahu gejrot. Lepas tu kita beli telur gulung tapi tak tahu dah siap ke belum. Tak tahu ada makanan-makanan. Sekarang kita nak naik boat, nak pergi Pulau Penengat. Bismillahirrahmanirrahim. Takut. Oke, selamat datang di Pulau Penyengat. So sekarang kita dah sampai dekat Pulau Penyengat. Pulau Penyengat ni sebuah pulau dia dia tempat yang tak ada kereta. Dia memang tak ada kereta, dia ada motor je. Inilah suasana dekat Pulau Penyengat. Memang motor je, tak ada kereta. Tu perkampungan dia. Tu kita dah masuk dekat perkampungan dia. Kita masuk dekat Pulau Penyengat. Let's go. Ni kedai-kedai dia. I love that one. Ada air-air dia. Sangat menarik. I love it. Ni masjid utama diorang, Masjid Raya Sultan Riau, Pulau Penyengat. And then kalau kita nak pusing-pusing area bandar ni, kita kena naik becak. Ni becak dia, tak tahulah ini boleh guna ataupun sekadar hiasan. Dekat sini pun banyak becak lagi. Tu orang-orang dia. Orang-orang kat sini cakap Melayu je macam kita. Tapi macam tak adalah pure Melayu sangat pun. Ada je cakap-cakap ni sikit. Cakap Indonesia sikit lah. Macam ni je area dia. Dia kecil. Dia adalah perkampungan yang kecil je. Ni actually kalau jalan kaki pun boleh. Cuma kalau larat tak laratnya. So sekarang kita dekat Makam Pahlawan Nasional Raja Ali Haji. Ini kalau korang tahu yang pantun ke Gurindam 12 tu kan, kita ada belajar kan. Inilah dia, ni semua makam-makam dia, kerabat-kerabat dia semua. Boleh masuk ke kak? Assalamualaikum, ada orang.
Sini makam-makam dia. Itu macam musyola. Nak solat ke boleh. Biasanya kalau dekat Indonesia ni makam-makam lama ni diorang memang taruh kain kuning. I don't know for what, tapi tengok ni kecil ni baby punya. Okay. Salah tu Raja Ali Haji. Itu Raja Haji Ahmad. Kita nak naik becher. Okay, mari kita naik. Okay. Cik je jalan kampung dia. Kampung dia. Live kan kalau rekam video. Ni jalan kaki pun boleh ni kan. Ada stesen bas lagi. Barang tak ada bas pun. Now kita dekat rumah adat Pulau Penyengat. Ini rumah adat dia dekat Pulau Penyengat. Tu depan dia laut. Okay. Lepas ini rumah adat dia lah. Belum masuk lagi. Kat sini kita boleh pakai baju adat diorang. Kita boleh tukar lah. Tu ada macam tu. Cantik sangat. Inilah dia punya alai adat gitu kan. Ni pelamin. Mesti kita boleh bergambar dekat pelamin tu. Pakai baju dia. Tengok tu. Cantiknya. Tak tahu berapa nak tukar-tukar baju ni. I hope tak renyah lah. Ni baju adat dia. Oh, dua terus beli ya? Anak tu. So sekarang kita dah sampai dekat ferry Tanjung Pinang untuk ke Batam pula. Bukan Batam, untuk ke Batam balik. Sampai dekat hotel dekat Batam. Ada ice cream gelato. Ada welcome drink. Ya, banyak ni. Ui. Okay, sekarang kita dekat Alfamart. Banyak gila makanan Indonesia yang memang best dah. Tak tipu punya. Sebab Alfamart sekarang macam lagi best daripada. Tengok ni. Ni I selalu tengok Cranefield. Tengok ni. Kalau kat Malaysia mana ada macam gini. Apa lagi ada? Oh, ada ni. Ini kan kalau dekat Malaysia apa panggil Dutch Lady, tapi ni dia Frisian flag. Kita nak pergi Indomaret pula. Kita nak tengok dekat dalam dia macam sorry. Macam saya rasa Alfamart lagi better. Ada kedai macam Point Coffee kat sini. I happy gila I dapat barang murah gila. I beli gila tu glow, alamak dah tertutup. Gila tu glow ni bawah RM10 je. Kat Malaysia RM20. Kat sini RM10 je. Bawah RM10. RM9 lah. Murah. Lepas ada lagi dalam tu. Dah sampai kedai makan Wei Wei Seafood Restaurant. Dia ada fresh ikan kat sini. Mari kita tengok. Ni ada ikan apa tu? Oh my god. Ketam. Kalau orang Indonesia panggil kepiting. Ada ikan ni, ikan merah. Ni ikan
Ini udang. Fresh udang, fresh tu. Udang lagi. Makan, makan. Takkan dia tak pakai. Sekarang kita sampai dekat jambatan Barelang. Okay, kat mana jambatannya? Dekat situ. Dekat situ. Kalau dekat Johor, kita buat jambatan ni biasa je. Tapi kalau kat sini, dia orang buat jambatan ni siap buat tempat pelancongan. Okay. Kita dekat jambatan Barelang. Tu jambatannya. Pilih mana? Tak bagus dia, Pak. Jelek kali dia. Terlalu besar je. Sekarang kita dekat Puncak Beliung, tempat OOTD. So this is the situation right now. Yeah. Kita makan makanan Sunda Indonesia. So this is the situation dekat Masjid Batam. Kalau tengok kat situ, dia memang tengah renovate. Nampak tak? Dia memang tengah renovate. Ramai orang lah dekat sini. Okay, lepas tu kita ada sign Welcome to Batam. Itu signnya Welcome to Batam. Panas gila. Kat tempayan Gallery Shop. Dia kedai jual barang-barang barang-barang Melayu, Kepulauan Riau. Terima kasih sudah menonton. Macam tu lah. Sekarang kita dekat Pantai Pink. Okay, kenapa Pantai Pink? Aduh, kasi pula. Kenapa Pantai Pink? Sebab dia punya pasir warna pink. Ini ada macam bar dekat swimming pool. Tengok mana pasir pink dia. So inilah pasir pink dia. Ni pink pink malu-malu nak keluar ni. Pink malu-malu nak keluar. Kita makan sate Padang. Tak masak benda tu sedap juga. Sumatera lah. Sumatera ialah pulau terbesar kedua Indonesia. Kak Abang tahu tak pulau terbesar Indonesia mana? Sangat kopi. Jadi kopi kita sini sangat fresh, okey? Dan kita sangat bukan goreng. Tahu tak apa bedanya? Okey, abang-abang dekat belakang boleh dekat kita. Dan mostly plantation around volcanic mountain. Itulah kenapa untuk saya ini hanya Thank you.